Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'izam wa ila masyayikhina wal muslimina ajma'in, khususan ila walidina wa awladina suratina wa qarabatina ajma'in, khususan ila hajatina wa maqsudina ma'aina, khususan ila sayyidina wa syekhina wa usulihim wa furu'ihim wa man yantasibu ilaihim ajma'in. Syai'un lillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada. Allahumma najjina minal qaumiz zalimin. Allahumma najjina minasy syaithanir rajim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam ini kita sambung bacaan muqaddimah kitab Tanwirul Qulub. Kita masih lagi pada muka surat yang pertama. Qala musannif wal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, aku memulai dengan nama Allah. Aku, yakni pengarang kitab ini, iaitu asal ialah Syekh Atha'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Asalnya kitab Arab diterjemahkan ke bahasa Melayu. Aku memulai dengan nama Allah Ta'ala, yakni dengan keizinan dan limpah kurnia Zat Tuhan yang bernama Allah. Dengan nama Allah maknanya dengan keizinan dan limpah kurnia Zat Tuhan yang bernama Allah, seperti mana yang telah kita huraikan pada bulan yang lalu. Allah Ta'ala itu yang bersifat Ar-Rahman. Apa dia Ar-Rahman? Iaitu yang Maha Pemurah, Maha Pemurah bagi sekalian makhluknya. Makna kata Allah Ta'ala maha memberi nikmat, tak kira siapa. Dia tak ada kroni. Orang taat ke, orang tak taat ke, orang kafir ke, orang Islam, orang munafik ke, orang musyrik, orang fasik, orang zalim, orang soleh, orang warak, semua dia bagi rezeki. Itu kata Allah ni Ar-Rahman. Jadi lafaz Ar-Rahman ni kata ulama tafsir dia khas pada lafaz, umum pada makna.
khas pada lafaz, iaitu lafaz Ar-Rahman ini hanya dibolehkan kepada Allah Ta'ala sahaja. Sebab apa? Sebab tak ada makhluk yang ada sifat Rahman. Makhluk tak ada sifat Rahman. Makhluk ni dia kasih, dia sayang, dia tolong. Kroni dia tolong ha? Tak ada kroni, tak ada tolong. Betul tak? Adik-beradik dia tolong ha? Mudah dia tolong ha? Bukan adik-beradik, no way. Mau tolong ha? Tengok dalam envelope berapa dah. Tu nama dia apa? Makhluk tak ada sifat Rahman. Tu contoh nak bagi mudah faham lah kan, zaman sains dan teknologi ni. Sebenarnya benda ni sejak zaman dulu, sejak zaman dahulu kala memang ada sifat ni. Manusia ni ada sifat pun, sifat kroni. Tu nak cerita kata Allah dia tak ada kroni. Dia bagi rezeki semua orang. Bahkan orang yang sangat derhaka tu lagi banyak dia bagi rezeki. Tersangat derhaka tu lagi banyak dia bagi rezeki. Orang yang warak-warak, yang soleh-soleh, cuba kita baca sejarah Nabi, sejarah Rasul. Berapa orang Rasul dan Anbiya, Nabi-Nabi yang kaya? Kebanyakannya miskin dan sederhana. Kaya ni tak ramai. Kaya yang kafir-kafir lagi. Ya. Dia cerita dalam Quran yang kaya tu Nabi 2 orang. Siapa dia? Nabi Sulaiman, Nabi Daud ayah dia. Raja yang kaya. Tapi kayanya bersangatan kaya sampai tak ada tandingan sampai hari ni. Tak ada orang sekaya Nabi Sulaiman. Sampai hari ni mana ada raja boleh perintah sampai ke udara, sampai ke dalam laut, boleh perintah jin dia ambil mutiara dalam laut. Tak ada sekarang ni. Sekarang ni nak bayar gaji. Baik. Tapi yang kaya-kaya, orang kaya di dunia ni banyaknya orang kafir. Nabi kata apa? Inna dunya jannatul kafirin. Inna dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Sungguhnya dunia itu penjara bagi orang beriman, syurga bagi orang kafir. Maksudnya apa? Maksudnya orang beriman ni, dia nak buat apa pun dia terikat dengan undang-undang, hukum hakam syarak. Dia tak boleh buat sembrono. Ada hukumnya. Kita ni daripada mula hidup di dunia, keluar saja, lahir saja dah kena hukum lah. Apa hukum dia? Kau dihukumkan azan belah kanan, qamat sebelah kiri. Kemudian dibacakan beberapa surah, ditiup dari ubun-ubun sampai ke kaki, kemudian baru dimandikan. Maknanya apa dia? Keluar dia ke dunia dah kena hukum lah. Kemudian bila mati, bila kita mati, tak ada orang Islam mati ya dikambui macam ular sawah mampui. Mati pun ada cara dia. Apa dia? Dimandikan, dikapankan, disolat, dibawa ke tanah perkuburan, dikebumikan, dah ditanam, disekolahkan lagi. Dah tanam dah tu, disekolahkan lagi. Apa dia? Talqin. Talqin maknanya belajar, mengajar oleh orang hidup kepada orang mati. Siapa baca talqin? Pak Imam. Pak Imam kena lah baca talqin. Apa hukum terbaca talqin? Imam Syafi'i kata at-talqinu mustahabbun. Talqin itu sunat. Itu kata Imam Syafi'i. Maka ulama-ulama Syam dia reka satu kaedah baca talqin.
kepada mayat. Mana Imam Syafi'i ambil dalil talqin sunat? Orang hari ni dia kata bid'ah, khurafat lah, syirik, macam-macam benda hukum. Tapi bukan semua orang lah. Setengah-setengah orang lah. Orang tak baca. Orang tak baca punya baca sikit. Dia nak hukum orang, pergilah baca banyak sikit kan. Nabi kata apa? Imam Syafi'i dia kata at-talqinu mustahabbun, diambil daripada kata Nabi. Nabi kata apa? Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu tu dari buayan sampai ke liang lahat. Mana ada dalam liang lahat orang buka sekolah? Itulah Pak Imam kata baca talqin. Itulah maksud kata talqin tu sunat, belajar belajar oleh orang mati dalam kubur tu disunatkan oleh orang hidup mengajarkan dia. Jadi ada orang kata talqin kat kubur tu ambil manfaat oleh orang hidup, mengajar orang hidup. Orang hidup bukan belajar kat kubur, orang hidup pergi belajar kat masjid. Orang hidup pergi belajar kat surau, ada pula buka kuliah kat kubur. Tu kuliah tu untuk mati, orang mati tu. Orang hidup dia tumpang dengar je lah. Kan tu imam baca, hai Fulan bin Fulan, ada dia sebut nama orang hidup? Dia sebut nama orang mati kan? Dia tak sebut nama orang hidup. Dia sebut nama orang mati, tu maknanya talqin tu untuk orang mati. Baik, dapat ke manfaat bagi dia? Dapatlah manfaat dia. Al-mayyitu fil qabri kal ghariki fil ma'i yantaziru man lahiqa. Sesungguhnya mayat dalam kubur itu seperti orang lemas dalam air, sentiasa mengharapkan orang hidup menghubunginya. Jadi menghantarkan pahala-pahala untuk dia. Baik, tentu kita semua dah reti ya. Cuma nak cerita apa? Kalau daripada mula hidup kita terhukum dengan hukum Islam, sampai mati kita masih terhukum dengan hukum Islam, takkan tengah-tengah tak kena? Tengah-tengah pun kena lah. Jadi janganlah masa lahir kalau cari Tok Bilal dan Azan, bila mati kalau cari Pak Imam pergi baca talqin, tengah-tengah twinkle twinkle little star. Quran pun tak hati baca. Apa cerita? Jadi Islam tu daripada mula lahir sampailah ke mati. Islam udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam agama Islam keseluruhan. Jangan duk ambil sekerat-sekerat. Ambil yang serasi, yang tak serasi buang. Al-Quran dia kata apa? Al-Quran dia kata wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil. Jadi batil. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan Ar-Rahman tadi, dia bagi rezeki kepada semua makhluk ni, tak kira siapa. Beriman ke tak beriman ke, kafir ke, Islam ke, Allah bagi semua. Cumanya kalau orang beriman ni, dia ada had dia. Ada boleh, ada tak boleh. Kafir ni pula Nabi kata apa tadi? Wasijn wa jannatul kafirin. Dunia ni syurga bagi orang kafir. Orang kafir dia buat kerja, dia buat apa pun, dia bukan kira dengan hukum hakam. Apa hikmah dia? Allah biarkan mereka bebas di atas muka bumi, buat apa dia nak buat. Hikmah dia nun ke akhirat, Allah sediakan tempat yang paling molek untuk dia, patut dan layak apa dia buat masa di atas bumi. Jadi Ar-Rahman Allah Ta'ala ni, dia khusus pada lafaz, umum pada makna. Khusus pada lafaz, iaitu khas Ar-Rahman itu hanya untuk Allah saja. Tak boleh kita nak letakkan nama seseorang dengan Ar-Rahman, hukumnya haram. Setengah ulama kata makruh. Pasal apa? Pasal tak ada orang yang boleh bersifat Rahman melainkan hanya Allah. Apa pula makna
Umum pada makna. Umum pada makna iaitu Allah bagi rezeki kepada sekalian makhluknya, tak kira siapa. Ya, semua dia bagi. Itu kata umum pada makna. Baik, Ar-Rahim pula. Dan yang bersifat Ar-Rahim, bersifat Ar-Rahim maknanya yang Maha Penyayang. Dalam kitab tafsir dia kata Ar-Rahim tu ialah khas pada makna, umum pada lafaz. Dia terbalik dengan Ar-Rahman. Khas pada makna apa dia? Iaitu Allah mengurniakan nikmat dengan kasih sayang, dengan keredaannya hanya kepada orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Allah bagi nikmat tu patut dan padan dengan sifat rahmannya, sifat rahimnya, dan baki nikmat itu Allah sambung dalam negeri syurga. Jadi kita orang Islam ni kalau dapat nikmat tak sebanyak orang kafir dapat, jangan kita rasa nak bertanding dengan dia. Sebab apa? Tak payah bertanding. Dalam Quran dia sebut wala tamuddanna ainaika bima matta'na bi. Jangan kamu terliur dengan apa yang kami kurniakan kepada mereka itu kafir. Allah bagi kat orang kafir ni banyak harta, kesenangan, kemewahan, kecantikan, kan? Hebat-hebat. Jangan kamu terliur, kata Allah. Ya, sesungguhnya semua tu fitnatun. Tu adalah bencana bagi mereka. Fitnah ni dalam Quran ada banyak makna dia. Fitnah bukan dengan makna yang orang Melayu bubuh. Fitnah ni dia bahasa Arab. Dalam Quran ada lebih 10 makna fitnah. Antaranya ialah ujian. Fitnah dengan makna bala'un, ujian. Ada fitnah dengan makna peperangan. Ada fitnah dengan makna syirik. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih besar dosanya, lebih pedih azabnya daripada membunuh. Al-fitnatu di situ kata setengah ulama tafsir ialah asyirku. Buka dalam kitab tafsir Ibnu Kathir. Ibnu Kathir kata al-fitnatu iaitu asyirku. Syirik tu lebih besar, lebih berat azabnya daripada membunuh. Kata setengah ulama tafsir juga khilaf ya. Al-fitnatu di situ dengan mana tuhmah. Tuhmah. Tuhmah pun iya juga. Apa hikmah dia kata tuhmah? Apa punca dia, apa sebabnya, apa dalilnya, apa hujah dia? Hujah dia ialah kalau membunuh mungkin terbabit seorang dua orang je. Tapi kalau dengan sebab tuhmah, barangkali membabitkan satu parwi, satu nilai PG perdana. Satu tuan imam dituhmah orang. Tuan-tuan cuba bayangkan, satu tuan imam dituhmah orang buat benda tak boleh. Semua jemaah tak nak mai surau lah. Pasal apa? Dia kata lagi Pak Imam tu ada, kami semua tak mau mai. Pasal apa? Jijik tengok. Padahal tuhmah. Rosak tak satu taman? Rosak satu taman, rosak satu masyarakat dengan sebab satu lidah yang jahat je. Tu dia kata tuhmah itu lebih azab, lebih pedih azabnya daripada membunuh. Bunuh mungkin seorang je, tapi dengan sebab tuhmah buruk. Jadi jagalah mulut kita. Sebenarnya mulut kita ni payah nak jaga. Satu ketika seorang sahabat Nabi mari tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tolong ajar aku satu ilmu yang mana nanti aku amalkan dengan dia, aku mati nanti aku boleh hidup bersama denganmu ya Rasulullah.
Ni sahabat ni dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, tolong ajar aku satu ilmu yang mana kalau aku amal dengan ilmu tu, aku mati nanti, aku hidup dengan kau ya Rasulullah." Maka Nabi kata, "Kau jaga ini, kau jaga ini, kau jaga ini." Dalam hadis dia kata Nabi tunjukkan jari telunjuk ke lidahnya. Maknanya apa? Lidahnya cukup susah nak jaga. Kaki boleh jaga lagi. Sakit kaki dia tak pergi tengok bola. Sakit kaki dia tak lepak kedai kopi lah. Tapi kalau tengah sakit-sakit menggigil lagu tu, badan tak boleh gerak, lidah boleh lagi cakap. Dia tu lidah ni aku sakit macam mana pun dia boleh speaking. Kaki tak jalan dah, tangan tak jalan dah, lidah dia boleh jalan. Sampai ke rumah orang, sampai ke dalam kain orang pun dia boleh jalan. Lidah jahat tu lebih pesan, lidah cukup susah jaga lidah ni tuan-tuan, cukup susah. Baik. Jadi Ar-Rahim ini iaitu Allah Ta'ala kurniakan nikmat tertentu hanya untuk orang beriman. Orang kafir dah. Tu maksudnya Rahim itu khas pada makna, umum pada lafaz. Maknanya boleh kita nak letakkan nama Rahim kepada makhluk seperti manusia, tapi afdal disandarkan dengan Abdul Rahim. Tapi kalau Ar-Rahman, Ar-Rahman tak boleh. Kita nak letak nama orang Ar-Rahman, hukumnya haram kata setengah ulama. Ulama kata makruh. Pasal dia lafaz khas tertentu hanya kepada Allah. Baik. Begitu juga nak letak nama kedai Rahim. Nak letak kedai nama Rahman. Kedai runci Ar-Rahman tak boleh, haram. Sebab apa? Sebab kedai runci itu kedai, nama pun kedai bukan? Kedai ni tempat temberang, tempat bercampur lelaki perempuan, tempat orang buat dosa. Bukan yang pergi tu baik-baik semua. Kadang-kadang barang yang dijual dalam kedai tu pun tak baik. Jadi benda perkara yang tak dimuliakan, maka tak boleh nak sebut nak letak nama Ar-Rahman, tak boleh. Masjid boleh tak? Masjid boleh. Surau boleh. Masjid Ar-Rahman, surau Ar-Rahman. Baik. Kalau Rahmaniyah tak pun. Sebab tu dia yang dibangsakan kepada Rahman, bukan sifat Rahman Allah. Baik, habis. Menterjemahkan akan ini kitab. Mana kata aku pengarang kitab ni, dia itu penterjemah kitab ni, dia ambil daripada kitab Arab karangan Syekh Atha'illah As-Sakandari yang asalnya berbahasa Arab, maka dia terjemahkan. Alhamdulillahil munfaridi bil khalqi wat tadbiri. Yani segala puji sabit bagi Allah Ta'ala. Segala puji ni apa dia puji ni? Puji bahasa Arab disebut sana'un. Sanun alif hamzah, sana'un. Puji ni dalam bahasa Melayu maknanya ialah tiap-tiap perkataan yang baik, perbuatan yang baik, dan ingatan hati yang baik yang kembali kepada Allah Ta'ala, maka itu namanya puji. Kita puji seseorang, dia tu baik. Siapa yang jadikan dia baik? Allah. Mana kita puji kepada Allah. Puji dia kerana puji Allah, dapat pahala. Kadang-kadang kita puji orang, dapat dosa. Sebab apa? Puji sebab nak mengampu. Kalau kita nak puji orang, pujilah kerana kita nak muji Allah, maka dapat pahala kita memuji. Jangan kita puji kerana nak mengampu. Kadang-kadang puji sebab nak mengeji. Ada juga lagu tu. Maka dapat dosa. Asal hukum kita memuji orang dapat pahala. Dengan syarat kita puji dia kerana kita puji Allah. Sebab kebaikan-kebaikan tu asalnya daripada Allah.
Maka jaga-jaga lidah kita kalau kita nak puji orang. Jangan sampai puji itu kerana nak mengampu ataupun nak mengeji. Bunyi macam puji, rupanya nak mengejek, maka dapat dosa. Ataupun puji kerana nak mengampu, maka itu pun dapat dosa. Jadi puji ni kata ulama tauhid ada 3, ada 4. Puji qadim bagi qadim, iaitu puji Allah kepada dirinya sendiri. Allah berhak memuji dirinya sendiri kerana dia Tuhan yang maha terpuji. Yang kedua, puji qadim bagi hadis, iaitu puji Allah kepada makhluknya. Macam Allah puji Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Yang ketiga, puji hadis bagi qadim, iaitu puji makhluk kepada Tuhan. Macam kita duk baca wirid lepas sembahyang lah, apa juga bacaan-bacaan yang baik, tu namanya puji. Namanya puji. Kita baca Quran, kita selawat, kita bertasbih, bertahlil, bertakbir, bertahmid, tu namanya puji, puji Allah. Tapi jaga-jaga, terkadang kita memuji Allah bukan dapat pahala, dapat dosa. Hari-hari kita memuji Allah, hari-hari kita menambah dosa. Pasal apa? Kita baca tak betul, banyaknya tuan-tuan. Kadang-kadang kita pergi masjid-masjid surau kan, bila dia sebut ilahana ya rabbana subhanallah, mula-mula betul subhanallah, 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 betul lagi. Dia main mengumpat subhanallah, 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 subhanallah. Dah tak ada. Pasal mana? Haram. Warattilil Qur'ana tartila. Nah, baca Quran baca molek-molek, jangan baca salah. Rubba qari'il Quran wal Quranu yal'ana. Terkadang orang yang baca Quran itu Quran melaknatnya. Inilah dia, baca tak betul. Ni kalau bukan nak pergi ke laut, kalau nak pergi ke mana, baca lah molek. Subhanallah, 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 subhanallah. Baca dengan betul serta tadabbur. Bila baca tak betul, jadilah baca dengan kalut serta takabbur. Pahala tak dapat, tambah dosa. Membaik molek sikit Wahabi. Pasal apa? Dia lepas salam dia terus balik. Dia tak berzikir apa dah. Daripada berzikir pun salah buat apa? Mengaku ahli sunnah wal jamaah tapi zikir tak betul, itu ahli punah kana. Boleh Wahabi je boleh itu tak berzikir. Pasal apa? Tak berzikir tak berdosa. Zikir salah berdosa. Kalau hari-hari kita buat lagu tu, dah jadi dosa besar. Bertahun dah kita buat dosa besar. Sebelah. Mula subhanallah, betul sebelah ke 12? Dua belah masuk neraka. Jaga molek. Kadang-kadang kita tak perasan di situ. Bukan kita tak tahu, kita tak perasan. Baca molek-molek. Baca sambil tadabbur. Ya, tadabburnya mana? Menghayati, menghalusi pengertian hingga terasa di hati. Itu kata tadabbur. Subhanallah, maknanya apa? Maha suci Allah. Apa maksud maha suci Allah? Maha suci Allah maknanya Allah tidak sekali-kali bersifat dengan sifat kekurangan. Bahkan Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Itu maksud subhanallah. Jadi bacalah molek. Ya, baca 3 kali pun tak apa ya, tak payah 33 kali buat kalut dia buat apa.
nak pergi kerja ni 3 kali cukup dah. Ilahana ya Rabbana subhanallah 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 3 kali cukuplah, daripada 33 kali kalau baca mesti bab dosa. Sagi alhamdulillah pula. Alhamdulillah 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 alhamdulillah. Atau orang pegang hamlah. Hamlah aku main, hamlah aku main, hamlah aku main. Apa yang belah, apa yang main? Baca lemule alhamdulillah 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 alhamdulillah. Baca wasal boleh tak? Boleh. Alhamdulillah harus. Subhanallah pun boleh. Subhanallahi 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 subhanallahi. Pasal pada terbacahi boleh wasal? Boleh. Pasal takut tertinggal ha. Pasal orang sebut subhanallah 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 subhanallah. Ha tak ada. Lidah tu keras sangat ke apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar tak boleh wasal. Dia kena waqaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tak betul. Baik. Jadi bila kita nak sebut nama Allah, sebutlah dengan betul supaya jadi itu nama puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka bila kita nak puji Allah, pujilah dengan betul, jangan tersalah. Elok-elok tak dapat, nak dapat pahala ataupun tak dapat apa-apa, langsung dapat dosa. Baik. Dalam kaedah ilmu nahu, bila sebut alhamdu ditambah alif lam, maka jadi makna jamak, iaitu jadi makna segala puji. Kalau dia sebut hamdun, satu puji. Alhamdu jadi segala puji. Tu dia kata segala puji sabit, ini tertentu, milik bagi Allah Ta'ala. Kita ada tak kepujian? Tak ada. Kita ni semua kekurangan berlaku. Ya, kita ni semua hamba Allah yang maha lemah, maha bersifat dengan sifat kekurangan. Allah tu yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Yang bersendirinya, yakni yang maha bersifat dengan wahdaniyah, ketunggalan, keesaan. Dia tulis al-munfaridi. Alhamdulillahil munfaridi, mana kata yang bersifat keesaan. Al-munfaridi ay al-wahdaniyati. Allah Ta'ala itu bersifat dengan keesaan. Dengan menjadikan sekalian makhluk bil khalqi, yang menjadikan sekalian makhluk, wa tadbiri, dan mentadbirkan sekalian alam. yakni Allah yang mentakdirkan, dia jugalah yang mentadbirkan. Dia yang menjadikan, dia yang mentakdirkan, dia yang menjadikan, dia yang mentadbirkan. Ini yang termasuk dalam pengertian Tuhan yang kita sebutkan bulan lepas. Siapakah Tuhan? Tuhan itu ialah zat yang wajibul wujud, yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan, lagi memiliki nama-nama yang maha agung, yang mentakdir dan mentadbir sekalian makhluk. Nama kebesarannya Allah. Itu makna Tuhan, pengertian Tuhan yang sekurang-kurang wajib kita faham. Secara sempurnanya wajib kita faham pengertian Tuhan yang terkandung di dalam La ilaha illallah, iaitu ada 50 aqaid, 50 aqaidul iman yang terkandung dalam La ilaha illallah. Baik. Jadi hukum mengenal Tuhan ni adalah fardu ain.
Siapa tak kenal Tuhan, tak sah ibadah. Bukan tak diterima, tak sah langsung. Ya, cuba kita tengok kitab fiqh. Syarat sah sembahyang mesti reti sembahyang. Bukan? Syarat sah sembahyang ada berapa? 7. Bukan? Kita tengok yang ke-7 tu apa? Setengah kitab fiqh dia tulis, setengah kitab fiqh dia tak tulis. Setengah kitab fiqh dia tulis nombor 1 lagi. Apa dia? Mengerti perbuatan sembahyang. Dia tak boleh ikut orang ni. Tapi dia pun takbir. Tak tahu mana rukun, tak tahu mana sunat, tak tahu mana sah, tak tahu mana batal, pakai hitam. Hitam sajalah labu dia kata. Pakai hitam sembahyang tak sah sembahyang. Dia kena kerti. Kurang-kurangnya mengerti rukun, syarat, sah dan batal sembahyang. Dia kena kerti. Itu kata mesti mengerti, mengetahui cara beribadah. Tak boleh pakai ikut-ikut orang, tak sah ibadah. Apatah lagi tak kenal Tuhan yang diibadahkan, lagilah tak sah. Ya, kita tak kenal Tuhan kita, ibarat dia macam kita nak post surat, tak erti nak buah alamat. Tak tahu alamat. Kita buah juga dalam peti surat. Agak-agak sampai tak? Sampai ke tong sampah. Bukan sampai tong rumah kawan tu lah, tong sampah. Tak sampai. Pasal tak ada alamat. Postman tak tahu nak hantar mana, dia tak kenal alamat tak ada. Jadi kita kena kenal Tuhan kita, Tuhan yang kita ibadahkan tu siapa. Barulah boleh apa? Boleh sah amal ibadah kita. Baik tuan yang dirahmati Allah, jaga-jaga molek. Tak kenal Tuhan ni, terkadang orang mengaku dia Tuhan. Baru ni ada orang mengaku Imam Mahdi. Orang Negeri Sembilan juga. Dia kata nak datang pondok saya. Saya pun tunggulah dengan sahabat saya, dia kerja Mains. Dia kata kita nak jumpa Imam Mahdi, main pondok mana ni. Dia pun marilah dengan rumah. Tunggu pukul 11. Tak payah ni. Balik. Saya saja panggil sahabat saya tu, dia kerja Main. Saya nak suruh dia rakam, dia hantar kat Jain. Dia ngaku dia Imam Mahdi dah setahun dah. Dia kata dia nak datang. Saya datang dah. Saya pun nak jumpa Imam Mahdi, tak payah pergi Mekah lah. Kan? Yang kita tu percayalah hadis. Imam Mahdi dia bai'ah di Mekah kat Kaabah. Bukan dia sendirian. Dia nak datang pondok saya, alhamdulillah, syukur ramai. Tak main sampai sudah. Pasal apa je lagu tu tuan? Saya tanya rumah dia, macam mana boleh dia jadi lagu tu? Rumah dia tak percaya lah Imam Mahdi. Cuma dia macam mana nak buat lah. Rumah dia bagus. Rumah dia bagus. Dia kata dia duduk belajar dengan Google. Itu dah dia. Belajar dengan Google. Kalau tak salah saya, mula-mula saya datang dulu, saya sebut, siapa mengaji tanpa guru, fasyaitanu syaikhuhu. Mungkin tuan-tuan boleh ingat. Siapa belajar tanpa guru, maka syaitan duk guru. Belajar apa pun mesti ada guru. Dan wajib pula memilih guru. Kalau ada guru tapi guru tu sesat juga. Ya, belajar mesti ada guru, dan guru tu pula wajib kita pilih gurunya. Mesti guru tu ada sanad daripada Rasulullah, bukan sanad daripada syaitan laknatullah. Dia kalau salah guru pun tak betul kan. Jadi orang rumah dia tunjuk kat saya. Ni dia pernah belajar ilmu ni. Tulis bahasanya bahasa Quran tapi tulisnya Rumi. Memang salah. Quran ni tuan-tuan haram ditulis Rumi. Fatwa ulama Al-Azhar tahun 70-an dulu. Rektor Al-Azhar dia keluarkan satu fatwa daripada ulama Al-Azhar, menulis Al-Quran dengan huruf selain Arab
adalah haram. Kerana apa? Kerana akan dari bunyinya dan tak sama maknanya. Tak boleh tulis dengan tulisan selain bahasa Arab. Satu dah, mengaji dia dah salah dah. Yang kedua, Al-Quran tidak boleh diterjemahkan, haram. Al-Quran tidak boleh diterjemahkan, hukumnya haram. Pasal apa haram? Kerana Al-Quran itu sedikit perkataan, qalilul kalam, sedikit perkataan, tetapi luas maknanya, walakin wasi'an maknahu. Quran itu sedikit perkataan tetapi luas makna. Maka nak faham maknanya tak boleh terjemah, tak boleh translate, dia kena tafsir. Maka Quran kita nak faham wajib dengan tafsir. Terjemahkan tafsirnya harus. Terjemahkan harfiahnya haram. Orang Wahabi dia belajar terjemah harfiah. Ulama ahli sunnah berfatwa haram. Orang ahli sunnah belajar Quran, dia tafsir, kemudian dia terjemahkan tafsir. Tu tak apa. Pasal apa? Quran itu sudah diberikan pengertian dengan menyeluruh. Mana kita nak terjemah dalam bahasa apa pun tak apa. Bahasa Melayu ke, bahasa Cina ke, Urdu ke, Inggeris ke, Tagalog ke, tak apa lah. Cuma nak terjemah secara harfiah tu tak boleh. Begitu juga dengan hadis. Imam Baihaqi kata, punca-punca nak jadi sesat ialah orang beriman dengan lafaz hadis, tidak dengan syarahnya. Imam Baihaqi dia karang hadis 1000 jilid kitab. Nama dia Imam Abu Bakar Al-Baihaqi. Dia karang kitab hadis 1000 jilid. Saya pun tak ada kitab tu. Tak nak jumpa lagi. Yuk baca tu yang sikit-sikit je lah. Pasal apa? Lafaz hadis pun kena nak dipaham dengan jalan memahami syarahnya. Tak boleh baca terjemah itu, dah boleh. Ada satu hadis, contoh satu hadis, Nabi kata, apabila terkena jilatan anjing, hendaklah dibasuh sebanyak 7 kali, sekali dengan air tanah. Maka orang yang belajar harfiah hadis, bukan syarah hadis, dia kata bila kena jilatan anjing, sahaja yang kena basuh 7 kali, yang dinamakan sirtu oleh orang selatan Malaysia. Orang Johor, orang Melaka dia kata sirtu. Orang Kedah, Perak Utara sana dia kata samak sirtu, ada beza. Tapi boleh juga kita kata sama. Maknanya apa? Basuh 7 kali, sekali dengan air tanah. Jadi dia kata apa? Bila terkena jilatan anjing saja, lain pada tu tak apa. Tai dia ke, darah dia ke, bangkai dia ke, dihukumkan najis mutawasitah. Liu saja. Itu pendapat Imam Daud Az-Zahiri. Tapi disanggah oleh ulama-ulama mazhab pada zamannya, antaranya ulama-ulama mazhab Syafi'i. Kaedah Imam Syafi'i, buka dalam kitab Asbah wa Nazair, tu kitab usul fiqh. Ini mazhab kita Syafi'i. Orang belajar syariah kat Mesir tahun 5. Saya tak ajar Mesir, yang pondok lah. Dia kata apa? Babut tambih bil adna alal a'la. Tu kaedah Imam Syafi'i. Babut tambih bil adna alal a'la. Maksudnya bab pada menyatakan berjaga-jaga perkara yang ringan atas yang berat. Apa maksud dia? Maksud dia, kalau Nabi kata yang ringan itu pun wajib dibasuh 7 kali, apa dia? Air liur. Apatah lagi lain pada air liur? Darah dia, tahi dia, bangkai dia.
tentulah kena sirtu juga. Itulah pendapat kebanyakan ulama ahli sunnah wal jamaah, iaitu wajib di situ. Jadi itu contoh lah, sebagai contoh. Bila kita baca hadis, harfiah lafaznya sahaja, tak baca syarah, kita akan faham benda tu lah. Dia tak tahu. Tu ada orang kata babi ni haram makan daging walahmil khinzir. Quran kata tulang Nabi, tulang Tuhan tak sebut pun dalam Quran. Dia tulang boleh bakso, boleh buat apa, ubat gigi. Tak salah makan tulang babi pasal Quran tak sebut. Jadi ulama-ulama ahli sunnah, terutama sekali mazhab kita Syafi'i, dia bahas gini. Kalau nak tulis semua banyak, daging babi, tulang babi, limpa babi, jantung babi, telur babi, lidah babi, banyak sangat lah oi. Jenuh satu Quran penuh tu itu bulu babi lah, apa banyak mana. Maka dia ambil daripada satu tadi, kau kias ke lah. Bukankah daging tu daging tu berada di seluruh tubuh dia? Maka apa yang duduk kat dia tu semua mulazah lah. Babu tambih bil adna alal a'la tadi. Tu tuan-tuan, Quran nak faham haram terjemah, wajib tafsir. Wajib ditafsir. Kemudian kita terjemahkan tafsir dia, itu harus. Quran tak boleh terjemah. Kalau ada kitab-kitab dia tulis terjemahan Al-Quran, itu kita kata itu tafsir ringkas terjemahan Quran. Ya, tafsir ringkas terjemahan Quran. Kita takwil begitulah. Jangan kata terjemah tak boleh. Macam dia kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nak faham lagu mana? Ulama salaf dia tawakuf. Ulama mutaakhirin dia takwil. Ulama Wahabi dia tawakuf serta dia takwil sebenarnya. Pasal dia kata Allah ada tangan. Ulama salaf dia tak kata Allah ada tangan. Yadullahi fawqa aydihim. Ulama salaf dia tak kata Allah duduk atas langit. Allah di atas arasy, Allah jua yang mengetahui. Itu kata Imam Malik. Orang tanya dia tanya apa makna bid'ah dia kata. Jangan tanya, terima terus. Allah di atas arasy, yang layak dengan dia. Allah jua yang mengetahui. Itu Imam Malik. Jangan kita kata Allah duduk atas arasy, kau dah tambah duduk tu. Salah tak situ. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas belakang tangan mereka itu. Allah ada tangan ke? Allah ada tangan tapi tak serupa dengan makhluk. Salah tentu. Allah ada tangan. Ulama salah dia kata gini, yadullahi fawqa aydihim, yadun yang layak dengan Allah. Allah juga mengetahui. Dia tak kata Allah ada tangan. Imam Hanafi dia kata haram terjemahkan yadun kepada mana-mana bahasa. Jangan terjemah bahasa Melayu dengan mana tangan, jangan terjemah dalam bahasa Inggeris iaitu hand, jangan. Imam Hanafi tak boleh. Buka kitab Ka'batul Akbar karangan Imam Hanafi. Kira tak boleh. Bukan Fiqhul Akbar. Tak, Fiqhul Akbar Imam Hanafi dia kata tak boleh. Jangan terjemah yadun pada mana-mana bahasa. Yadun saja. Maka kalau ditanya apa itu yadun, yadun tu sifat yang layak dengan Allah yang kita tak tahu. Yadun yang layak dengan Allah dah cukup. Masalah dia Wahabi dia tambah. Allah ada tangan. Tapi tangan tak serupa dengan makhluk. Pasal dia kata tak serupa dengan makhluk, dia tak sampai darjah kafir. Dia tak sampai darjah kafir, namun fasik, dosa tak jadi kafir. Maknanya dia nak jadi imam boleh lah, tak salah. Pergi Mekah Imam Wahabi ikutlah, dia tak sampai kafir, dia cuma berdosa. Dia tak salah
Bukan dia tolak Quran, cuma dia salah dalam memahami Quran. Habis habis kena berhenti sambunglah bulan depan pula. Dia janji mesti ditepati. Sampai jam terhenti. Bulan depan sambung lagi, insya-Allah jumpa lagi. Jadi kita berhenti sekarang dulu. Kemudian katanya al-wahidu fil hukmi wa taqdiri ila akhirih, wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ada nak tanya tak ada? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana sighara wa limashayikhina wa lilmuslimina ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik ya fattah ya razzaq. Iftah lana fathan qariba كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله